Assalamualaikum. Pada malam kejadian tu, Cik Bat ni dia ditugaskan dengan seorang staf baru, nama dia Cik Wan. So Cik Wan ni pada malam tu lambat pula ada sampai. Malam Wan, kau belum pernah jaga malam kan? Belum lagi Bat. Risau aku ni. Aha, kau nak risau apa? Kan apa Bat? Aku takut sorang-sorang. Apa nak takut? Semua dah kat dalam. Dah jom, aku teman. Bat, tunggu. Disebabkan Cik Wan ni baru first time jaga dekat kawasan tu pada waktu malam, Cik Bat ni bawa dia pergi cloaking lah sama-sama. Kira nak temankan dia lah, nak tunjukkan mana jalan kena lalu, mana jalan tak boleh lalu. Cik Bat ni cakap dengan dia, kalau nampak apa-apa jangan tegur, jangan beritahu. Okey. Senyap je. Okey Bat. Kalau nampak, tepuk bahu dia 3 kali. Nak jadi cerita, Cik Bat ni pergi pula main suluh-suluh semak dekat tepi kubur tu. Cik Wan pula tepuk bahu dia 3 kali. Maksudnya apa? Kau nampak sesuatu kat sana ke? Maksudnya Cik Wan ada nampak something lah masa dia suluh-suluh tu. So Cik Bat cakap, jom lah kita jalan, teruskan perjalanan tu ke Pos Guard lah. Jadi masing-masing pun jalan laju lah. Cik Wan tepuk lagi bahu Cik Bat. Cik Bat cakap, banyak betul kau nampak malam ni. Tak apalah, jom kita balik. Sampai kat kabin, telefon bunyi. Dia orang punya boss call. Dia cakap, hello Bat, macam mana malam ni? Okey. Kau okey Sebab Cik Wan tak dapat datang lah malam ni, dia tak sihat lah. So kau seorang je malam ni tau. Terkedu si Cik Bat ni, tak tahu nak buat apa. Dia terus lari keluar. Sampai ke pagi dia duduk dekat jalan besar. Persoalan dia sekarang ni, tadi Cik Bat dia cloaking dengan siapa?